Amin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada petang ini, pada pagi ini kita dapat bersama-sama bersiaran secara langsung daripada Bumi Kelantan Darul Naim, menerusi program telekonferens bersama dengan Yang Berhormat Datuk Muhammad Ammar bin Abdullah selaku Exco Kerajaan Negeri Kelantan, yang juga merupakan Timbalan Pengerusi Lajnah Pendidikan PAS Pusat. Jadi program hari ini adalah di bawah anjuran PAS Representative Council PRC bagi UK dan Ireland dengan kerjasama Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan. Tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah persediaan mahasiswa untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-13, yang mana dijangkakan akan berlaku dalam masa terdekat. Kalau tidak bulan 3 ni, mungkin pergi ke bulan 6 dan seterusnya lah. Jadi untuk tidak membuang masa, saya dengan sehormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Ammar untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, dirahmati pengerusi majlis, para pimpinan PRC, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang untuk kita bersua muka dan juga suara melalui telekonferens ini dari Kota Baru ke UK dan juga I. Walaupun perbezaan waktunya agak jauh antara kita, saudara-saudari berada pada waktu pagi, kami berada pada waktu petang. Bagaimanapun alhamdulillah dapat juga kita bersama-sama membincangkan sedikit sebanyak tentang peranan dan tugas kita semua bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-13. Banyak pihak meramalkan bahawa pilihan raya umum yang ke-13 ini akan berlangsung dalam masa yang dekat. Walaupun tidak ada sebarang kepastian tentang tarikhnya, tetapi daripada cakap-cakap dan juga petunjuk-petunjuk yang ada ni, kemungkinan besar pilihan raya umum ini akan berlangsung dalam tempoh sebulan 2 yang akan datang ini. Tugas kita semua ialah untuk memastikan supaya perjuangan menegakkan Islam di bumi Malaysia ini akan mencapai kejayaan dan membuat menunjukkan suatu prestasi yang lebih baik daripada pilihan raya yang lepas. Inilah tugas yang paling utama kepada kita semua, terutamanya kerana pilihan raya ini merupakan suatu pilihan raya yang penting, suatu titik tolak ataupun turning point dalam pergolakan politik negara, bukan hanya kepada parti yang memerintah, kerana pilihan raya ini akan menentukan hidup mati mereka dalam masa depan politik negara, tapi juga kepada kita dalam Pakatan Rakyat dan juga bagi PAS sendiri secara khususnya sebagai sebuah gerakan Islam. Kerana kekalahan ataupun kegagalan kita mempertahankan kedudukan yang ada akan memberikan kesan ataupun impak yang besar kepada perjalanan politik pada masa yang akan datang. Begitu juga kepada Barisan Nasional, kalau mereka kalah, maka masa depan untuk mereka ni sudah tertutup. Sebab itu kita semua, terutama kami yang ada di Malaysia ni, perlu berusaha dengan bersungguh-sungguh memastikan supaya pilihan raya ini boleh memberikan suatu perubahan yang besar, boleh meningkatkan lagi sokongan dan juga pencapaian kerusi. Apa yang penting kepada kita semua dalam konteks ini, kita di Malaysia ni kita telah berbuat apa yang boleh kita lakukan. Bagi kita yang memerintah seperti kami di Kelantan dan juga di Kedah, kita telah berusaha setakat yang kita mampu berdasarkan ruang dan bidang kuasa yang ada untuk pertamanya memastikan supaya dasar Islam yang kita bawa ini
boleh diterjemahkan secara praktikal dalam pemerintahan, dalam pentadbiran negeri dan juga dalam kehidupan rakyat. Dan alhamdulillah dalam tempoh 21 tahun, masuk 22 tahun kita di Kelantan ni, kita telah membuat banyak perubahan-perubahan dan pendekatan-pendekatan bagi mendekatkan rakyat ini kepada agama kita. Dan di Kedah sendiri, walaupun baru 3 tahun kita menjadi Menteri Besar, tetapi perubahan-perubahan yang ketara sudah dapat dilihat, walaupun tidak sebesar ataupun sama seperti apa yang dibuat di Kelantan. Inilah kerana pertama faktor masa, tempoh masa kita di Kelantan sudah 21 tahun lebih, di Kedah baru 3 tahun. Dan begitu juga tentang kedudukan masyarakat di Kedah dan di Kelantan ini yang memang berbeza daripada segi komposisi peratus pengundi yang ada, dan begitu juga kedudukan kerusi PAS sebagai teras kepada kerajaan. Walaupun dalam ruang-ruang yang ada ni kita merasa gembira kerana kita telah berjaya membuat perubahan-perubahan, memperkenalkan pembaharuan-pembaharuan yang insya-Allah boleh dimanfaatkan oleh rakyat. Dan kita harap apa yang kita buat ini boleh membuka ruang sokongan yang lebih besar di kalangan masyarakat, dan kita berharap melalui kerjasama politik yang kita buat ataupun yang kita adakan melalui Pakatan Rakyat ini dengan parti-parti Keadilan Rakyat dan juga DAP, kita berharap kita boleh mencapai kejayaan yang lebih baik dan lebih besar pada masa yang akan datang. Walaupun harapan ini tidak dapat menjadi kenyataan kalau tidak ada kesungguhan, kalau tidak ada perancangan yang baik dan juga tidak ada pelaksanaan kepada perancangan-perancangan tadi. Jadi semuanya memainkan peranan yang penting. Kita kena ada kesungguhan yang tinggi di kalangan petugas-petugas parti, kena ada perancangan yang baik, dan bagaimana melaksanakan perancangan itu yang lebih penting. Dan sebenarnya kalau kita perhati dari segi suasana dan masa memihak kepada kita. Kalau kita tengok dalam senario politik yang ada ni berbanding dengan masa-masa yang lepas, tidak pernah lagi kita lihat dalam sejarah politik Malaysia ni parti pemerintah berada dalam keadaan yang lemah seperti yang ada sekarang ini, dengan isu-isu dan juga dengan sikap rakyat secara keseluruhan. Jadi ini adalah peluang yang terbaik kepada kita dalam Pakatan Rakyat untuk mengambil alih kuasa politik melalui pilihan yang akan datang. Dan kalau kita tidak manfaatkan peluang yang ada ni, saya percaya sukar bagi kita melihat peluang seperti ini berulang pada masa yang akan datang. Dalam konteks sahabat-sahabat kita yang berada di luar Malaysia, kami kalau boleh nak suruh saudara-saudara dan tuan-tuan balik, tapi tentulah belanjanya besar. Kalau nak balik dan kami pun tak mampu nak bayar, nak sewa kapal terbang pun duit tak cukup, kecuali kalau ada royalty. Tetapi apa yang boleh dibuat ialah, pertama mungkin secara rohaninya kita mungkin boleh mengadakan solat hajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mudah-mudahan perjuangan kita ni akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istiqamah kepada pejuang-pejuang yang berada dalam Pakatan Rakyat ini, dan kemudian membuka pintu hati masyarakat Malaysia, terutamanya orang Melayu. Orang Melayu ni merupakan satu kelompok yang agak sukar untuk kita ubah. Walaupun bangsa Cina ataupun masyarakat Cina sudah menunjukkan tendensi dia, kecenderungan dia untuk menyokong pembangkangan, tapi di kalangan orang Melayu kita nampak masih berpecah dan tidak menunjukkan suatu isyarat yang jelas untuk bersama-sama dengan pembangkang. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar negara ini boleh memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat pada waktu dini hari supaya Allah Subhanahu Wa Taala membuka kesedaran kepada masyarakat kita bagi membuat perubahan dalam pilihan yang akan datang. Selain daripada itu, yang saya rasa perlu kita buat ialah tuan-tuan dan puan-puan tentunya mempunyai kaum keluarga di Malaysia, mempunyai sahabat-sahabat, mempunyai teman-teman di Malaysia ini. Jadi kita boleh menggerakkan kesedaran
untuk berubah ni di kalangan keluarga kita, di kalangan sahabat-sahabat kita, di kalangan teman-teman kita, melalui surat, melalui telefon, melalui SMS, melalui internet, Facebook dan macam-macam ini. Ini gerakan-gerakan yang ataupun usaha-usaha yang kita boleh buat dalam kapasiti kita, terutama melalui Facebook dan SMS yang kita tahu memang popular di kalangan generasi muda dan boleh memberikan kesan yang besar. Dan ini telah dibuktikan seperti mana yang berlaku di Timur Tengah. Bagaimana Facebook dan juga SMS telah mencetuskan suatu fenomena yang luar biasa sehingga mengubah suasana politik dan menurunkan beberapa kerajaan yang diktator dan juga kerajaan yang korup di tanah Arab itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar negara ni mungkin boleh memainkan peranan yang sama, menggunakan teknologi moden yang ada, menghubungi sesiapa sahaja yang kita kenali, terutamanya keluarga kita, sahabat-sahabat, teman-teman kita, dan siapa sahaja yang kita rasa boleh kita capai, yang boleh kita hubungi, supaya sekurang-kurangnya kita boleh memberi kesedaran kepada mereka, menyebarkan maklumat kepada mereka, mencetuskan semangat dan memberi sebab kepada mereka mengapa kita mesti berubah. Kita berubah ini bukan untuk kepentingan sesiapa, tapi ialah untuk, dalam konteks kita orang Islam, ialah untuk menegakkan keadilan. Kerana perjuangan Islam kita ialah untuk menegakkan keadilan, kesaksamaan, kebebasan di dalam masyarakat. Inilah yang menjadi asas kepada perjuangan kita. Dan yang kedua ialah apabila pemerintah yang zalim, pemerintah yang rasuah, yang tidak amanah ini kita turunkan, sebenarnya kebaikan itu akan dirasa oleh semua orang, terutamanya generasi muda. Generasi muda lah orang yang akan memperoleh manfaat yang besar daripada perubahan politik negara yang ada ini, kerana kita melihat kalau kita biarkan kerajaan yang ada ini berterusan, maka masa depan generasi muda juga akan tergugat. Maka sebab itu peranan mahasiswa-mahasiswa yang ada di universiti di luar negara juga di negara adalah penting untuk mencetuskan kesedaran ini. Dan kalau kita tengok dalam sejarah, perubahan-perubahan besar berlaku dalam sejarah tamadun ini digerakkan oleh generasi muda. Generasi revolusi Bolshevik di Rusia dulu, revolusi Perancis yang menjatuhkan Louis ke-16. Kemudian kita tengok suatu ketika rusuhan di Tiananmen, di medan Tiananmen di China. Dan lepas tu apa yang berlaku di Asia Barat baru-baru ini. Dan dalam sejarah Islam sendiri, ialah semuanya hasil daripada peranan besar yang dimainkan oleh orang muda. Waktu Nabi berhijrah ke Madinah, orang-orang muda lah yang memainkan peranan penting menjayakan misi hijrah tersebut. Apabila Islam digugat pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peristiwa Riddah, lahirnya nabi-nabi palsu dan mereka yang enggan membayar zakat kepada kerajaan yang sah pada waktu itu, memerangi kerajaan Islam yang ada di Madinah, maka generasi muda, terutamanya anak-anak muda daripada Taif yang baru masuk Islam, mereka inilah menjadi barisan hadapan, menjadi saf utama dalam perjuangan membawa panji-panji Islam, memerangi golongan murtad pada waktu itu. Jadi ini kita tengok peristiwa-peristiwa sejarah yang besar ini berlaku digerakkan oleh generasi muda, oleh orang muda. Maka sebab tu orang muda dalam konteks tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian ini, walaupun mungkin ada yang kita kata mahasiswa, iaitulah siswa yang berkeluarga macam saya dulu waktu saya belajar di Birmingham, saya juga pada waktu boleh dikata mahasiswa bersama anak dan isteri. Tetapi kita adalah suatu kelompok yang berbeza. Orang yang belajar universiti ini adalah suatu kelompok yang berbeza, yang dihormati dalam masyarakat dan mempunyai kesannya yang tersendiri. Jadi kita kena manfaatkan kedudukan kita, pandangan tinggi masyarakat kepada kita untuk kita menggerakkan perubahan dalam ruang dan kapasiti yang ada pada kita. Kami yang berada di Malaysia ni berada di tengah-tengah medan, berhadapan dengan realiti. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar negara boleh memainkan peranan yang sendiri secara maya, mungkin kita kata secara maya, melalui dunia maya yang tanpa sepadan ini, untuk menggerakkan perubahan ini, membantu dan mengukuhkan lagi usaha-usaha yang telah kita buat di Kelantan secara khususnya, di Malaysia secara umumnya. Jadi insya-Allah kalau kita boleh tingkatkan usaha-usaha kita semua, kerjasama ini, saya percaya perubahan
akan lebih cepat berlaku. Dan kita yakin kalau kita berusaha dengan bersungguh-sungguh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh melihat perubahan yang besar dalam lanskap politik negara selepas daripada pilihan raya umum yang ke-13 ini, insya-Allah. Jadi inilah saya rasa yang saya nak sebut secara ringkas. Apa yang boleh kita buat. Yang penting ini, saya tidak nak mengambil masa yang panjang. Saya rasa apa saya sebut itu boleh menjadi asas kepada pemahaman kita dan boleh menjadi asas kepada gerakan-gerakan kita pada masa yang akan datang. Saya rasa saya berhenti dulu setakat itu sebagai permulaan ini. Mudah-mudahan boleh kita manfaatkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat di atas ucapan beliau sebentar tadi. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk membuka soalan kepada sahabat-sahabat yang melihat siaran ini. Soalan boleh di-type di chat box pada Ustream ataupun boleh di-type di Facebook PRC. Okey. Kita ada soalan pertama, iaitu oleh kerana Kelantan tidak mendapat liputan media yang luas, jadi nak minta ulasan daripada pihak Yang Berhormat Datuk, kalau boleh terangkan apa yang pihak Kerajaan Kelantan buat di masa sekarang ni, yang mana boleh diimplementasikan di peringkat pusat untuk kebaikan rakyat. Disebabkan ramai yang mengatakan bahawa Kelantan ni mundur, Kelantan tidak membangun dan sebagainya. Dipersilakan. Terima kasih kepada sahabat yang bertanya ini. Sebenarnya kalau saya nak cerita apa yang kita buat dalam masa 21 tahun ni, panjanglah masa dia. Dan memang kita telah membuat banyak perubahan. Cuma tuduhan-tuduhan yang selalu dilemparkan oleh UMNO terutamanya kepada kita di Kelantan ialah Kelantan ini ketinggalan. Kelantan ini tidak membangun. Jadi tuduhan ini sebenarnya pada pandangan kita suatu tuduhan yang tidak berasas. Kalau kita nak bandingkan Kelantan dengan Kuala Lumpur sebagai contoh, memanglah Kelantan ini ketinggalan. Secara realiti je, kalau nak banding dengan Kuala Lumpur, sebab Kuala Lumpur ni ibu negara. Kelantan inilah sebuah ibu negeri di Pantai Timur. Jadi kalau kita compare antara Kuala Lumpur dengan Kota Baru, memang Kelantan ni ketinggalan. Dan bukan Kota Baru saja. Kalau kita compare Kuala Lumpur dengan Kuala Terengganu, kita bandingkan dengan Ipoh, dengan Seremban, semuanya akan ketinggalan sebab semua ini adalah ibu negeri. Sedangkan Kuala Lumpur ialah wilayah persekutuan, ibu negara Malaysia. Jadi tidak akan sama. Jadi perbandingan ini sendiri tidak adil. Perbandingan tidak sedikit adil. Kalau kita duduk Kelantan macam tu, kita nak banding Kota Baru dengan Persemah sebagai contohnya. Tentulah tidak adil. Sebab dia comparison itu sendiri tidak seimbang. Comparison itu tidak seimbang. Jadi itu asas dia. Tetapi apa yang penting ialah kita melihat secara fizikal. Kalau kita melihat secara fizikal, 20 tahun yang lepas, waktu kita mula-mula merintah tahun 90 dengan apa yang ada sekarang ini, bagi mereka yang insaf dan mereka yang melihat dengan mata dan fikiran yang objektif, semua orang akan mengaku bahawa Kelantan, terutamanya Kota Baru, telah membangun dengan begitu pesat. Kalau kita banding dengan 20 tahun yang lepas. Dan bukan hanya Kota Baru, bahkan di seluruh negeri ini, kalau kita pergi sebagai contoh Tanah Merah, kalau kita pergi ke Kuala Kerai, kalau kita pergi ke Gua Musang, kita akan melihat perubahan-perubahan yang besar. Pembangunan fizikal berlaku dengan amat ketara. Kalau orang yang tak datang Kelantan 10 tahun lepas pun, kalau dia datang hari ini, dia akan terkejut dengan perubahan-perubahan dan pembangunan fizikal yang ada. Jadi sebab itulah siapa-siapa yang kata Kelantan ini mundur dan tidak membangun, orang ini memang membuat tuduhan yang liar, dan tuduhan yang melulu. Kita membuat pembangunan mengikut kapasiti dan kemampuan kita. Ada orang kata pembangunan di Kelantan ni agak perlahan. Saya akui
kalau kita nak banding di peringkat negara, kita agak perlahan. Agak perlahan ni ialah pertama, bukan kerana kita tidak nak pembangunan ataupun kerajaan menyekat pembangunan, tetapi kita kena ingat bahawa Kelantan ni sebuah negeri yang negeri orang Melayu. Tanah-tanahnya dimiliki oleh orang Melayu. Kerajaan ada dasar tersendiri terhadap tanah. Dan kita tidak benarkan tanah-tanah ini bertukar milik, bertukar syaratnya dengan mudah. Dan ini antara sebab mengapa pembangunan agak perlahan, kerana pelabur-pelabur yang bukan Melayu merasa was-was untuk datang. Kita boleh kejar Kuala Lumpur sebagai contohnya, tapi kita akan mengorbankan masa depan orang Melayu, orang Islam di Kelantan ini. Jadi kerajaan mengambil polisi, baiklah kita membangun mengikut keperluan kita dan kemampuan kita. Kita tak nak jadi macam cerita kata jadi seperti Pak Kaduk, menang sorak, kampung tergadai. Kita tak nak Kelantan ni jadi macam tu. Jadi sebab itu kita rentak ataupun arus pembangunan ini kita kontrol. Supaya mudah-mudahan insyaAllah kita membangun dalam masa yang sama masyarakat asal, penduduk asal di Kelantan ini tidak ketinggalan dan tidak terkeluar daripada arus pembangunan. Kalau kita ubah syarat tanah di Kelantan ini, kita boleh jadi macam negeri-negeri macam di wilayah dan juga di Pulau Pinang dan juga Ipoh. Tapi kita ada pendekatan yang berbeza dalam soal ini. Jadi itu asas. Dan yang kedua pula ialah kita nak tengok supaya pembangunan ini membawa keadilan kepada masyarakat. Kita tidak nak berlaku jurang antara golongan kaya dan golongan miskin seperti mana yang kita lihat di barat, yang kita lihat dalam kota-kota besar di sebelah Asia. Bagaimana pembangunan besar tetapi jurang antara orang kaya dengan orang miskin itu terlalu lebar. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita pergi ke India sebagai contohnya, ada orang kaya terlalu kaya, manakala yang miskinnya amat miskin. Jadi dia yang cuba kita hindari, yang cuba kita kawal dalam kita membangunkan negara. Dan kalau kita boleh kata konsep pembangunan kita ni konsep pembangunan yang seimbang, menekankan pencapaian kebenaran dalam masa yang sama, meningkatkan kedudukan rohani umat dan juga masyarakat. Allah. Terima kasih YB di atas ulasan sebentar tadi. Kita di tangan saya ni ada 3 soalan. Mungkin kita boleh pergi satu demi satu lah. Okey, soalan pertama di checkbox Ustream ni, mana yang pihak yang bertanya soalan minta reaksi ataupun maklum balas daripada YB mengenaan dengan gerakan yang dibuat oleh UMNO, yang mana melalui pendekatan dia buat oleh UMNO kepada golongan muda di Kelantan ni, terutamanya sudut yang dilakukan oleh pihak KAFA yang diketuai oleh Tan Sri Anwar Musa, yang mana dalam masa terdekat ni dia buat pembandingan antara stadium, sebab dia buat pengumuman mengenai yang KAFA nak buat stadium di Tunjung tu. Jadi membandingkan antara model stadium yang dia nak buat dengan model yang kerajaan nak buat, dan diturut nyatakan berkenaan dengan mana kita kata progres sekarang ni, yang mana dia membesar-besarkan bahawa stadium hak kerajaan negeri Kelantan nak buat ni maknanya masih lagi hutan rimba, tak ada apa-apa lagi. Jadi penanya ni minta respon daripada YB lah benda ni. Untuk makluman saudara, idea stadium ni masih dalam peringkat idea dan perancangan. Kalau dia kata cadangan untuk membina stadium kerajaan Kelantan ni dalam hutan rimba, ditunjuk itu pun dalam bendang. Sebab masing-masing ni di peringkat cadangan baru. Belum ada lagi suatu pelaksanaan yang konkret. Apa yang dicadangkan oleh KAFA tu lebih daripada kepada sifat cadangan. Saya tidak tahu lagi peruntukan lulu ke tak lulu, tak tahu lagi, kita tak ada maklumat. Dan KAFA sendiri tidak ada kemampuan untuk membina stadium dia sendiri. Dia beroperasi sekarang ni pun banyak mendapat sponsor-sponsor daripada syarikat-syarikat dan korporat-korporat yang tertentu. Jadi itu saya rasa itu yang kena dijelaskan dulu. Cuma yang baiknya lah masing-masing berusaha untuk membina stadium. Itu yang bagus. Daripada satu kita akan dapat 2. Kalau 2 tu jadilah. Jadi ini satu benda yang baik. Kerajaan negeri akan buat satu. KAFA kalau dia boleh buat lah. Saya takut dia cakap saja. Kalau dia boleh buat, mana rakyat Kelantan akan dapat 2 stadium. Dan ini kebaikan dia aja.
Dan saya rasa ini bagi pandangan saya lah, ini sebenarnya bukan suatu isu yang besar. Dan kita tidak sepatutnya menggula-gulakan rakyat dengan stadium. Dengan stadium, walaupun ada keperluan kepada stadium dalam konteks sukan di negeri ini, tapi ini bukan suatu isu yang besar. Yang lebih besar pada pandangan kita ialah kerajaan yang bersih. Yang lebih besar kepada kita adalah kerajaan yang adil, kerajaan yang bertanggungjawab, kepimpinan yang boleh kita contohi. Itu saya rasa yang menjadi isu yang lebih besar. Dan anak-anak muda sepatutnya lebih concern kepada aspek-aspek ini. Walaupun kita tidak nafikan keinginan mereka untuk melihat stadium. Saya pun nak tengok stadium baru di Kelantan ni. Tetapi ada benda-benda yang lebih fundamental dalam kehidupan kita yang sepatutnya menjadi isu yang kita concern lebih daripada soal pembinaan stadium semata-mata. Okey, soalan seterusnya daripada di Facebook PRC UKIA ni. Soalan daripada Ibnu Tarmizi Al-Fatih, yang mana beliau bertanyakan soalan berkenaan dengan apakah perbezaan antara sistem sistem pendidikan yang diamalkan di sekolah agama kerajaan negeri dengan sekolah di peringkat pusat, dan apakah perubahan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan di peringkat mana di seluruh Malaysia ni sekiranya PAS memerintah di Putrajaya ini. Adakah sekolah kerajaan negeri akan mendapat bantuan kerajaan pusat, dan adakah juga sebenarnya sekolah kerajaan negeri ini sebenarnya dari sudut kita kata undang-undangnya memang berhak atau tidak sebenarnya mendapat peruntukan di kerajaan pusat? Terima kasih kepada saudara Termizi ini. Pada pandangan saya, apa yang ketara antara sekolah di bawah Yayasan Islam Kelantan dengan sekolah-sekolah di bawah kementerian ialah falsafah dan matlamat pendidikan itu sendiri. Oleh kerana kita bertitik tolak daripada falsafah pendidikan Islam, iaitu untuk melahirkan Muslim dan juga insan yang soleh. Secara kasar saya sebut, walaupun tidak secara word by word. Tetapi inilah matlamat kita, membina manusia yang seimbang. Secara mentalnya dia berilmu, secara fizikalnya dia sihat, secara rohaninya dia dia baik, dan secara emosinya stabil. Ini yang penting. Dan ini berbeza daripada kalau kita tengok, walaupun falsafah pendidikan negara agak kokoh, tetapi daripada segi pelaksanaan dan pendekatan program pendidikan di sekolah-sekolah kementerian lebih menekankan kepada aspek membina pelajar ataupun melahirkan pelajar-pelajar yang skor A paling banyak, dan tidak mempedulikan tentang aspek pembangunan syakhsiah ataupun pembangunan rohani. Dan ini yang amat ketara. Sebagai contoh, minta maaf lah saya sebut sebagai perbandingan, saya tidak berniat nak singgung siapa-siapa. Pelajar yang mendapat gelaran pelajar cemerlang SPM dulu, Nur Amalina. Nur Amalina ni adalah pelajar yang diiktiraf oleh pihak kementerian, yang mendapat 9A, 17A pada waktu itu. Cuba kita bandingkan pribadi, syakhsiah ataupun personality Nur Amalina ni dengan pelajar Siti Fatimah sebagai contoh, Nik Nur Madihah, yang dilahirkan oleh sekolah-sekolah di bawah Yayasan Islam. Kita boleh nampak satu perbezaan yang amat ketara antara personality ini. Sama-sama hebat dalam akademik. Siti Fatimah dapat 18A, Nik Nur Madihah dapat 20A, Nur Amalina 17A. Jadi kalau kita compare antara pribadi ini, saudara akan melihat satu perbezaan yang amat ketara. Saya tidak nak cakap lebih pada itu. Jadi apa yang kita nak lahirkan ialah orang seperti ini, yang excellent di segi akademiknya, seperti Nik Nur Madihah, seperti Siti Fatimah, tetapi juga adalah terpuji daripada segi akhlak dan penampilan pribadi dia. Inilah hasrat kita. Dan inilah asas yang membezakan antara pendidikan yang ada di sekolah-sekolah di bawah Yayasan Islam Kelantan dengan sekolah-sekolah di bawah kementerian. Dan kalau Tuhan memberikan ruang peluang kepada kita untuk memerintah Malaysia, inilah pendekatan yang kita nak bawa. Bukan kita nak paksa orang bukan Islam menerima Islam, tetapi dalam agama lain pun mengajar aspek-aspek kebaikan. Kita boleh bentuk orang Kristian mengikut kehendak agama mereka. Kita boleh bentuk orang Buddha mengikut kehendak agama. Sebab semua agama ni walaupun kita berbeza dari segi akidah, tapi kalau kita buatkan kajian, keseluruhan agama ni bawa idea yang sama, iaitu menyuruh manusia berbuat baik dan melarang daripada berbuat perkara yang jahat. Jadi itu asas. Jadi kita nak individu yang seimbang, cerdik,
bijaksana tetapi bertanggungjawab kepada masyarakat, kepada negara, kepada keluarga, kepada diri dia sendiri, dan menjadi model yang soleh dalam bahasa kita sebagai orang Islam. Itu Allah alam. Okey, terima kasih. Kita ada banyak lagi soalan sebenarnya. Okey, antara soalan yang saya rasa mungkin panas sedikitlah, di mana penanya bertanya mengenai apakah kesan yang mungkin dihadapi oleh PAS berkenaan dengan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Dr. Hassan Ali, yang mana yang terbaru ni beliau menubuhkan Jati, NGO yang kata nak memperjuangkan tiga perkara tu, Islam, Raja dan Melayu. Dan juga saya rangkumkan sekali mungkin dengan soalan yang mana yang disebut-sebut oleh Dr. Hassan Ali juga berkenaan dengan parasit yang ada dalam PAS. Jadi apakah kesan perkara-perkara ini terhadap PAS untuk menjelang PRU yang akan datang? Terima kasih kepada saudara ni. Kalau kita nak kata tak ada kesan langsung daripada pemecatan Hassan Ali itu, kita mungkin menafikan realiti. Kita akui memang ada kesan. Cuma soalnya berapa besar kesannya kepada parti hasil daripada pemecatan Hassan Ali itu. Itu isu dia. Dan setakat ini belum ada lagi kajian yang dibuat secara orang kata secara rasmi lah tentang kesan ni. Cuma kalau kita melihat secara umumnya, saya melihat secara umumnya daripada observation saya, pengamatan saya tidak melihat kesan yang banyak kepada parti. Pertama, bagi orang PAS ni kesetiaannya kepada parti. Dia tidak tu individu. Kita pernah ada pengalaman Datuk Asri keluar daripada PAS. Bekas Presiden PAS. Timbalan dia. Masa tu Datuk Asri ni dia anggap sinonim dengan PAS. PAS, Parti Asri Sekeluarga. Tetapi bila Datuk Asri keluar daripada PAS bersama orang lain 12 orang itu, hanya 12 orang saja yang ikut dia. Walaupun dia tu berada pada peringkat yang paling tinggi dalam parti sebagai Presiden. Masa tu yang di-Pertua Agong. Presiden PAS. Tetapi hanya 12 orang saja yang ikut bersama-sama keluar daripada PAS. Begitu juga bila Nakhai Haji Ahmad keluar naik Presiden PAS. Pada Hassan Ali, Panglima Jihad PAS keluar daripada PAS. Dan bukan seorang, banyak dalam sejarah. Osman Abdullah dulu. Tapi kita tengok hampir tidak ada orang lain yang ikut mereka, kerana ahli PAS telah diterbiah untuk walak dan setia kepada parti, bukan kepada individu. Individu hebat macam mana sekalipun tidak boleh mewakili perjuangan ini. Kerana perjuangan ini mesti ditegakkan melalui jemaah. Dan jemaah yang sudah kita pilihlah jemaah PAS. Jadi itu saya melihat itu. Jadi saya melihat Hassan Ali ni pun orang, kalau kita guna bahasa seperti flash in the pan, iaitu menyala sekejap saja, lepas tu dia akan hilanglah padam, flash in the pan saja. Itu pandangan saya lah. Dan apa yang dibuat oleh Dr. Hassan Ali dengan with due respect to him, sebab saya kenal dia lama, saya pun baik hubungannya. Tapi pada mana saya akan memberikan kesan bukan kepada PAS, tapi kepada diri dia sendiri. Kenyataan-kenyataan dia, ucapan-ucapan dia, roadshow yang dia buat ini, at the end, pada pandangan peribadi saya, akan memberikan kesan negatif kepada dirinya sendiri. Bukan kepada parti. Dia akan kerugian daripada sikap yang dia tunjuk ini. Kita boleh tengoklah nanti. Allah SWT akan menunjukkan natijahnya kepada kita satu masa nanti. Tentang parasit tu saya tak jumpa lagi parasit ni. Setakat ni lah. Mungkin dia bersembunyi ke apa, saya pun tak tahu. Tapi saya tak jumpa lagi. Okey, ya, Wabi Datuk. Ada satu soalan daripada Muhammad Nazrul Hazri yang mana dia hantar direct kepada saya. Apakah pandangan yang berhormat berkenaan dengan polisi PAS dalam mengetengahkan calon-calon muda sebagai pelapis kepimpinan, baik sebagai sebuah parti politik ataupun sebuah kerajaan, yang mana PAS dilihat agak terkebelakang berbanding dengan rakan-rakan PKR dan DAP dalam mengetengahkan calon-calon muda dalam calon muda untuk dikemukakan di hadapan lah. Minta pandangan. Terima kasih saudara Nasrul. Saya rasa tak tepat tu kalau kita kata PAS ni terkebelakang. Kalau kita nak kata untuk pilihan 13 ni lagi tak tepat sebab senarai calon tak keluar lagi. Kalau kita kata pada masa yang lepas PAS ni terkebelakang, saya rasa tidak tepat. Sebab kalau kita tengok contoh di Kelantan lah, sejak 2004 tu calon-calon muda ramai di Kelantan, dan barisan esko kita kalau kita tengok berapa orang saja yang lama. Yang lainnya lebih daripada 70%.
Barisan Esko di Kelantan ni terdiri daripada golongan muda ataupun muka baru, termasuklah saya sendiri, kawan-kawan saya yang lain. Jadi kalau kita kata PAS ke belakang, ini satu statement yang saya rasa tidak tepat. Cuma mungkin tidak nampak ni sebab tidak ramai yang menang. Tidak ramai yang menang. Jadi yang menang tu mungkin yang orang lama. Muka baru tidak ramai yang menang. Jadi tidak nampaklah. Mungkin kerana mereka ni bertanding bukan di kubu kuat PAS. Tapi kalau tengok di AP sebagai contohnya, dia meletakkan calon-calon ni di tempat-tempat yang memang berpotensi tinggi. Jadi sebab tu mereka boleh menang seperti Tony Puah dan sebagainya. Kita tengok baik juga Parti Keadilan Rakyat. Parti Keadilan Rakyat ini kebetulan calon-calon diletakkan memang barulah sebab dia parti baru. Jadi itulah calon yang baru dan dalam suasana rakyat inginkan perubahan di Malaysia. Jadi nasib mereka baik, kebetulan dengan gelombang dan kesedaran masyarakat mereka boleh menang. Tapi kita pada setiap masa PAS ni memang kita mengemukakan calon-calon baru. Sebagai contohnya untuk pilihan raya akan datang 2000 pilihan PRU 13 ni, kita di Kelantan tidak kurang daripada 30% adalah muka-muka baru di mana yang telah diputuskan oleh parti dan disetujui oleh Yang Amat Berhormat Tok Guru. Cuma kita nak cerita sekarang terlalu awal lah, terlalu awal. Tapi insya-Allah saya percaya bila sebaik saja dewan dibubarkan, saudara-saudara boleh melihat senarai-senarai calon ni, dan setakat ni yang saya dimaklumkan ada lebih kurang 30%. Dan di seluruh negara pun itulah juga suasana yang ada. Dan kalau kita tengok kenyataan Presiden PAS sendiri yang sanggup untuk tidak bertanding, ini menunjukkan sikap terbuka parti untuk memberi laluan kepada generasi muda bagi diketengahkan dan memimpin perjuangan pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Okey, banyak lagi soalan kita sebenarnya ni. Kita akan pergi satu demi satu. Okey, seterusnya soalan daripada Rusdi di chat box Ustream ni. Mohon penjelasan daripada YB berkenaan dengan isu Queen dan juga pendirian Menteri Besar Kedah iaitu Yang Berhormat Datuk Azizan dalam isu ini. Adakah isu yang dihadapi di Queen ni akan memberikan kesan yang negatif ataupun tidak kepada PAS? Saya melihat sebenarnya isu Queen ini banyak disalahertikan oleh banyak pihak. Dan mungkin permainan media massa juga mencetuskan suasana yang nampak macam kelakabut. Tapi kalau kita dapat maklumat yang tepat daripada pihak Queen dan juga daripada kerajaan Kedah, saya rasa keadaan ni akan lebih jelas kepada kita. Cuma saya nak komen banyak tak boleh sebab parti telah pun meminta supaya Menteri Besar Kedah tidak membuat sebarang kenyataan. Jadi saya nak buat kenyataan pun rasa tak sedap lah. Tapi mengikut maklumat yang saya tahu, cerita yang sebenarnya tidak seperti apa yang digambarkan dalam akhbar. Tidak gambar akhbar, tak tahulah mungkin akhbar sengaja memainkan isu ataupun ada di kalangan kita yang tidak memahami isu ini. Bercakap dengan tidak ada maklumat yang tepat tentang isu ini. Jadi saya cadangkan kepada siapa-siapa yang nak faham, mungkin boleh rujuk kepada PAS Kedah sendiri, kepada Dewan Pemuda PAS Kedah, kepada pihak Queen. Kita akan dapat gambaran yang jelas lah tentang isu ini. Okey, YB. Ini soalan daripada nama dia Selipar Jepun. Selipar Jepun dari England. Macam mana dengan dasar PAS terhadap golongan bukan Melayu, terutamanya dari segi persamaan hak? Saya rasa mungkin dia maksudkan dengan sekiranya PAS memerintah lah kot. Terima kasih pada Selipar Jepun yang berada di UK. Sepatutnya Selipar Jepun ni ada di Malaysia ataupun di Jepun. Sebenarnya seperti mana yang kita tahu bahawa kita parti Islam ni, dasar kita ialah Islam. Apa-apa tindakan dasar dalam pentadbiran yang kita ambil ialah berasaskan kepada ajaran Islam. Dan dalam konteks kita, kalau saudara melihat di Kelantan dan juga di Kedah sebagai contohnya, dan di Terengganu dulu sewaktu kita menang, sikap kita terhadap non-Muslim ataupun orang yang bukan Islam ni amat terbuka. Amat terbuka. Kita melayan mereka sama seperti orang lain sebagai rakyat. Dan mereka ni ada hak dia sendiri. Dalam konteks ajaran agama sendiri, kalau kita baca dalam kitab fiqh pun, ulama-ulama telah menjelaskan orang-orang bukan Islam ni ada haknya yang tersendiri. Dalam istilah fiqh dia panggil zimmah, ahlu zimmah ataupun zimmi ni ada hak dia sendiri. Dia ada kebebasan untuk memilih agama, mengamalkan agama, untuk hidup mengikut agama mereka, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mencari nafkah dalam kehidupan, hak kesihatan, hak bersuara, hak bercakap.
Jadi semua ni dijamin dalam kitab-kitab fiqh. Dalam sejarah Islam pun macam tu. Jadi kita dalam parti PAS ini pun kita mengambil pendekatan yang sama. Islam ni adil kepada semua. Setiap orang ada hak dia yang tersendiri yang kita hormati. Sebab tu kalau tengok di Kelantan sebagai contohnya, kalau kita tengok di Kota Baru, minta maaf saya sebut. Di Kota Baru ni ada satu pasar, kita panggil Pasar Pokok Pinang. Depan Jabat PAS Kelantan ni. Depan Dataran Ilmu. Sejak saya budak dulu lagi, orang Cina boleh menjual daging babi secara terbuka di Pasar Pokok Pinang ini. Kita kalah tahun 78, pasar itu kekal. Bila kita menang tahun 90, pasar itu pun dikekalkan sampai sekarang. Dari ini pun kita boleh melihat hari Jumaat Tok Guru mengajar kita di Dataran Ilmu, orang Cina boleh membeli daging babi secara terbuka di Pasar Pokok Pinang. Itu tanpa sebarang gangguan, tanpa sebarang sekatan. Jadi ini sikap terbuka kita mengikut kaedah fiqh dan juga mengikut kaedah undang-undang yang kita amalkan. Dan asas ini jugalah yang kita akan bawa di peringkat Malaysia kalau kita boleh menjadi kerajaan. Kalau kita berada dalam kerajaan pun, aspek kebebasan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama dan juga undang-undang. Saya rasa ini tidak perlu menjadi kebimbangan. Bila saudara tanya soal ini, saya tengok waktu Lee Kuan Yew datang melawat Kelantan 2 tahun lepas. Dalam pertemuan dengan Yang Berhormat Tok Guru, saya kebetulan ada bersama dengan esko-esko yang lain. Antara soalan Lee Kuan Yew yang penting pada waktu itu, dia tanya Tok Guru, apakah sikap Ni Aziz, sikap PAS terhadap orang Cina, terhadap Singapura, terhadap orang Cina di Malaysia kalau PAS ni memerintah Malaysia. Jadi Yang Berhormat Tok Guru jawab dengan mudah saja, sikap kita terhadap Cina, terhadap Singapura, terhadap masyarakat bukan Islam di Malaysia seperti mana yang kita buat di Kelantan. Apa yang kita buat di Kelantan, inilah juga yang kita praktikkan di peringkat pusat. Dan setakat ini tak ada lagi orang bukan Islam di Kelantan ini yang mengkritik kerajaan, menentang kerajaan kerana kerajaan tidak adil terhadap mereka. Bahkan secara umumnya kalau kita berjalan, majoriti hampir semualah yang saya kenal, yang saya berkawan dan kita dengar cerita pun berpuas hati dengan layanan dan juga dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Tok Guru ni dengan asas membangun bersama Islam. Ekonomi kita bagi ruang kepada orang bukan Islam untuk mencari kehidupan. Sebab tu di Kelantan ni kedai-kedai orang bukan Islam, kilang apa tak ada masalah apa. Kilang di Pekala Cepor pun ada juga ramai orang bukan Islam. Jepun pun mari buka kilang dia di Pekala Cepor ni, tak jadi masalah. Itu memang terbuka. Kita tidak pernah menjekat sebarang permohonan lesen semata-mata kerana dia Cina. Kita buka sebagai contoh supermarket ada di di Kuala Kerai, ada di Bacok, sehingga kadang-kadang ada orang Melayu sendiri pun komplain kepada kerajaan kenapa beri lesen supermarket. Tapi bagi kita ini soal ekonomi dan keperluan kepada rakyat. Walaupun kita kontrol di segi jumlah pemberian lesen itu, tapi secara umumnya kita tidak menyekat aktiviti ekonomi yang dibuat oleh masyarakat yang bukan Islam. Okey, seterusnya soalan daripada Farhan Effendi yang post di Facebook PRC. Apakah janji yang PAS boleh bawa dalam merealisasikan perjuangan Islam bersama Pakatan Rakyat sekiranya Pakatan Rakyat berjaya menang dalam PRU 13 nanti? Yang mana saya rangkumkan sekali dengan soalan daripada Haikal Sulaiman di chatbox Ustream ni. Ditanya apakah pendirian PAS terhadap PKR dan DAP demi membentuk negara. Dia macam ni, yang asas dulu. Kita sebagai parti Islam ni, pendirian kita tidak berubah, dasar kita tidak berubah, perlembagaan kita tidak berubah, pendirian kita juga tidak berubah tentang agama kita. Prinsip kita sampai bila-bila pun kekal. Cita-cita kita nak menegakkan sebuah negara yang berjalan di dalamnya peraturan dan juga syariat Allah. Dalam bahasa mudah kita panggil negara Islam. Ini asas kita. Itu memang kita tidak akan tukarlah. Dan kita tegaskan pendirian kita ni kepada sahabat-sahabat kita dalam DAP dan juga dalam PKR. Dan mereka menghormati pendirian ni. Mereka juga ada pendirian mereka sendiri. Itu asas dia. Jadi itu yang penting. Dan kita tidak akan mengorbankan prinsip perjuangan ini. Cuma mungkin kaedah pendekatan kita sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dan saya percaya kalau kita boleh istiqamah dengan perjuangan kita ini,
usaha kita menegakkan dasar-dasar Islam di Malaysia ni tidak menjadi suatu benda yang sukar pada masa yang akan datang. Kerana biar orang boleh melihat dasar Islam ni dasar yang adil. Sebelum ini orang ni takut kepada Islam kerana mereka tak kenal. Tetapi bila mereka melihat keadilan Islam dalam konteks Kelantan sebagai contoh, apa yang ada di Kedah, ini yang membuka mata mereka dan memberikan keberanian kepada orang bukan Islam untuk menyokong calon-calon daripada parti PAS. Saya percaya pencapaian 2008 baru ni, sehingga kita boleh menang dengan undi India di Kota Raja, boleh menang dengan undi Cina di tempat-tempat yang lain, hasil daripada kejayaan dasar membangun bersama Islam yang ada di Kelantan. Ini pandangan saya lah. Saya yakin. Sebab orang melihat. Sebelum ni orang tak tahu Islam ni macam mana. Islam ni orang lihat macam-macam di Iran, macam di Pakistan yang agak keras. Dan kemudian dimomokkan pula oleh media daripada Barat. Tetapi bila mereka melihat sendiri Islam yang dilaksanakan di Kelantan di bawah kepimpinan seorang ulama dalam tempoh 20 tahun ini memberikan keyakinan kepada mereka. Dan mencetuskan kesan yang positif. Bahawa Islam ini Islam yang adil. Islam yang toleran. Islam yang terbuka, Islam yang membawa kebaikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita boleh konsisten dengan dasar ini, sebab itu kita tidak pernah menyembunyikan hasrat kita. Jadi kita harap dengan ketegasan kita mempertahankan prinsip, dengan kebijaksanaan kita melaksanakan tuntutan agama, saya percaya kalau takdir kita menang merintah Malaysia dalam Pakatan Rakyat, tidak sukar sebenarnya bagi kita nak melaksanakan Islam ini. Cuma kita tidak boleh gopoh. Kita tidak boleh gopoh dan kita kena bijaksana. Kena bijaksana. Sebagaimana kita tengok Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Bila ditulis perjanjian Hudaybiyah tu daripada Muhammad Rasulullah, wakil daripada Quraisy tak nak guna perkataan Rasulullah sebab dia tak iktiraf Nabi. Nabi suruh buat potong nama. Potong nama Rasulullah tu tulis Muhammad bin Abdullah saja. Bila Nabi letak dalam perjanjian itu Bismillahirrahmanirrahim, wakil daripada Quraisy suruh potong. Nabi potong juga. Jadi Nabi boleh bertolak ansur buang perkataan Bismillahirrahmanirrahim, buang perkataan Rasulullah, guna Muhammad bin Abdullah. Lepas tu bila orang Quraisy minta supaya mana-mana orang yang masuk Islam daripada Mekah yang lari ke Madinah dikembalikan ke Mekah. Orang Islam yang ada di Madinah yang lari ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Nabi terima juga benda ni walaupun tidak disetujui oleh para sahabat, menunjukkan kebijaksanaan politik dan tingginya diplomasi politik yang ada pada Rasulullah SAW. Mengorbankan perkara-perkara yang bagi kita orang Islam tentulah besar, berguna perkataan Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim, tapi Nabi sendiri rela potong, rela dipotong, dibuang daripada dokumen perjanjian itu kerana melihat kepada maslahat politik yang lebih besar pada masa yang akan datang. Jadi inilah saya rasa kebijaksanaan dalam politik ini yang penting untuk kita dalam PAS ini belajar dan kita praktikkan dalam gerakan politik semasa untuk masa depan Malaysia ini. Okey YB, kita ada banyak lagi soalan tapi kita akan ambil rehat sekejap dalam masa 5 minit dan kita akan sambung balik lepas pada ni. Tak ada iklan sebenarnya.